Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni, Kak ni nak tunjuk cara buat gulai ikan temenung style utara. Kak ni guna ikan temenung yang besar-besar ni. Kadang-kadang dia ada sisik. Hampa kena buang jugalah. Takut nanti sisik-sisik tu bersepah dalam kuah. Untuk bahan tomeh, kita guna bawang merah dan juga bawang putih. Bawang ni kena hiris halus-halus macam ni. Lepas tu kita juga guna 4 biji tomato. Yang 3 biji tu kita belah 2 saja sebab tomato ni kecil. Lepas tu yang sebiji lagi tu kita hiris halus-halus macam ni. Kita juga guna daun kari secekak macam ni dan juga halba campur. Bahan wajib kena ada nah. Untuk rempah, Kak ni suka guna gulai ikan adabi ni campur dengan serbuk gulai daging adabi ni. Hampa guna yang paket biru dan paket merah ni. Jangan yang paket ada satu lagi tu dia ada paket kuning kan. Jangan guna yang tu. Guna yang 2 paket ni saja. Kita bancuh rempah ni dengan air sampai dia jadi cayak macam ni. Jangan bancuh pekat-pekat. Bagi dia cayak-cayak macam ni. Hampa nak periuk cantik ni, boleh tengok dekat showcase kat ni. Atau bagi tahu saja hampa nak periuk ni. Nanti kita panaskan minyak. Lepas tu kita tomeh bawang yang kita dah rincik halus tadi. Sekali dengan halba campur. Dan juga daun kari. Sampailah garing macam ni. Lepas dah garing tu, hampa terus masukkan tomato. Goreng dia sat. Lepas tu masukkan campuran rempah yang hampa dah bancuh dengan air tadi. Lepas tu kita akan tomeh lah sampai pecah minyak. Bila pecah minyak sekali, kita masuk air sikit. Kita masak dan tomeh lagi rempah ni sampailah dia pecah minyak sekali lagi. Kalau resepi mak Kak ni buat gulai ni memang kena tomeh rempah lama-lama. Lepas pecah minyak kali kedua, hampa tengok tekstur rempah dia. Dia lagi gebu, lagi ringan. Bawang-bawang pun dia dah lebok dalam tu. Itu yang akan buat kita punya gulai lagi sedap. Kalau kita tomeh sekejap saja, lagi dia punya bawang tu dia duk seketui-seketui lagi tau. Nanti bila hampa tengok dalam gulai nanti, dia memang tak rasa sedap apa punya gulai. Lepas tu hampa masuklah santan. Santan tak perlu banyak. Kalau macam Kak ni guna susu saja. Sebab dalam tea ice tu selalu ada susu kotak ni. Guna je sikit. Dalam setengah cawan saja macam tu. Lepas tu masuklah air untuk adjust kepekatan kuah tu. Kalau gulai orang utara ni, dia tak terlalu pekat sangat. Dia akan cayak-cayak manja macam tu. Lepas tu kita masukkan asam keping. Kalau ada asam jawa, boleh masukkan. Dia tak terlalu masam ya kalau gulai orang utara ni. Dia masam-masam manja macam tu saja. Dia tak macam kari mamak yang agak masam gulai dia. Lepas tu kita bagi kuah dia mendidih betul. Mesra sebati dengan santan, dengan air. Barulah kita masukkan ikan. Sebelum masuk ikan ni, tutup dulu api. Bagi kuah tu tak mengelegak sangat. Baru kita masukkan ikan. Cara ni akan buatkan isi ikan kita tak hancur dalam kuah tu. Lepas dah masukkan ikan, hampa masuklah bendi ke tomato yang kita dah potong tadi tu kan. Lepas tu dah masuk tu, hampa biar dia mendidih api perlahan. Tutup dia punya periuk supaya bendi-bendi yang ke atas tu akan layu sama. Lepas kita bagi dia mendidih api slow macam ni, dia dah masak lah ni. So bolehlah tutup api. Dah katuk api tu, hampa kacau bagi rata dia punya minyak tu, bolehlah hidangkan. Dia punya gu kena ada sambal belacan dengan pucuk jangguih ni. Memang masuk habis kalau gabungan dua ni. Hampa try lah resepi gulai ikan utara. Jadi Kak ni hajak hampa try masak, hampa try rasa. Memang sedap, memang padu. Janji dia punya rempah kena tomeh lama-lama.